Motor ni di-equipkan dengan ABS depan saja, tak ada ABS belakang. Adik-adik ni dia tengah-tengah, dia tak kasar sangat, dia tak lembut sangat. Dan yang tak bestnya, dia punya Assalamualaikum dan salam sejahtera gang. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. Untuk video kali ni aku akan pergi ke Bukit Fraser bersama Atik Vlog dan menaiki Z15 GT daripada Modenas ini. Ini adalah motor terbaru daripada Modenas. Dipanggil Z Suku ataupun Z15 GT. Aku color grey dan itu adalah color merah. Grey hijau, merah hitam. Dah, jom. Apakah yang bestnya dengan motor ini? So aku takkan review penuh lah apa benda yang ada dekat meter dia apa semua. Sebab itu aku dah buat first reveal masa dekat Penang Gurun dulu, dan mendapat sambutan yang hangat juga video tu. Dan saya telah comeback, dan aku telah comeback dengan motor yang dah siap. Hari tu prototype, bukanlah prototype, dia macam belum launch lagi kan. Sekarang ni dia dah launch dan juga aku nak try sendiri pergi ke Bukit Fraser. Adakah bagus? Adakah reliable? Adakah sedap untuk main corner dan sebagainya? Aku bukannya profesional lah, tapi untuk aku punya personal review, apakah yang aku akan berikan kepada motor ni? Adakah okey ke tak okey ke? Jom kita tunggu Atik Vlog dan kita nak naik. Mana Atik ni? Oh ni Muhammad ni. So untuk first impression aku, dia punya pickup ni ada lah. Dan sebenarnya daripada semalam lagi aku dah ambil motor ni. Semalam Jumaat dan hari ni hari Sabtu. Pickup dia ada, power dia ada. Kau rasa macam kau nak merempit je selalu. So kalau kita nak pergi ke Fraser, biasanya kita akan ikut Uluyam lah. Dan ini adalah Uluyam. Kita boleh main corner-corner dekat Uluyam dulu sebelum kita jumpa KKB dan juga terus ke Fraser lah. So ini adalah Uluyam guys. Kita mendaki bukit, lepas tu dia akan ada corner-corner sikit. So sambung first impression tadi, pada aku dia ada power, dia ada pickup. Dan bila aku bawa laju, dia tak nak ada torque sangat lah. Motor ori kilang, original, motor standard memang lah kan. Dan motor ni di-equipkan dengan ABS depan saja, tak ada ABS belakang. Di mana aku rasa benda tu sangat-sangat bahaya juga. Sebab kebiasaannya kalau kita emergency brake, kita akan brake belakang dulu tau. Tapi ABS dia kat depan saja. Aku rasa kena ada depan belakang sebenarnya. Sebab depan ni biasanya untuk yang kona-kona je lah, dia tak pakai brake belakang sangat kan. Tapi yes, again, kalau kita emergency, kita akan pakai banyak brake belakang. Dan bila tak ada ABS, motor ni pula ringan, dia akan slide lah kan. Tapi ABS dia ngam lah. ABS dia membantu juga kalau kita hard brake macam tadi kan. Rasalah dia menggigit-gigit. In term of corner, belum cuba lagi, baru hari ni nak cuba. Dan untuk speed hari tu aku dapat 1.3 berapa lah hari tu, 1.3 lebih saja, 1.3 lah senang cerita. Kalau lurus dalam 1.2, 1.3 boleh lah. Motor ni dia ada karakter dia sendiri. Dia tak rasa macam RS, dia tak rasa macam Y. Dia ada karakter dia sendiri pada akulah. Sebab RS aku rasa dia lebih kasar sedikit, yang ni dia macam lembut sikit. Kalau Y dia more kepada lembut, lebih lembut lagi. Yang ini dia tengah-tengah, dia tak kasar sangat, dia tak lembut sangat, dia tengah-tengah. Dan bunyi exhaust dia pun memang bunyi dia lah. Dia tak ada macam bunyi Y lah, bunyi Honda lah dan sebagainya, tak ada. Riding position dia kalau korang boleh tengok kat sini, okay, meter dia pun lebih kurang Y saja. Dan juga betul lah, aku rasa macam aku bawa Y kalau riding position dia. Dan yang tak bestnya, dia punya side mirror ni aku tak nampak orang belakang pun. Bila Atik dekat sebelah ni baru aku nampak, baru dia timbul dekat side mirror ni. Kalau belakang tak nampak, aku nampak aku punya bahu saja yang lebih kat sini. So aku rasa Modenas boleh fix lah benda ni kan. Mungkin dia kena keluar sikit ke, aku tak pasti lah benda tu. Sebab sekarang ni aku nampak bahu aku je. Atik dah dekat baru aku nampak Atik. Nampak? Go! Saya bawa laju tu. Orang nak main corner kat sini. Tapi jalan dia agak basah sikit. Sebab sekarang ni musim hujan kan. Saya ada gunakan FKR apa aku tak ingat. Nanti aku tengok balik. Dia punya bunga tu bunga kona lah. Wow. Aku risau jalan tu berayak. Woohoo. Adik-adik. Gaya kena tu.
Walau best lah. Dia punya exhaust firm, tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Ngam-ngam soy je. Dah sampai. So ini adalah dam. Damn son. Nampak? Korang dah lepak sini, korang buat sampah. Apa benda lah. Dah bagi duduk sini, buat sampah. Dah makan tak nak buang. Tu lah botol dah minum tak nak buang. Botol kaca. Apa ke benda lah perangai korang ni. Manusia. Suasana yang cantik. Kalau boleh mandi, aku dah mandi lah kot. Bahaya nak mandi. Tapi aku rasa ada je orang turun situ dia mandi kot kan. Suasana dia cantik lah. Kita dapat suasana dia sobat. So overall, daripada rumah sampai ke sini, perjalanan yang agak jauh juga. Dan nak dekat 100 tapi belum 100 lah. So apakah yang aku rasa dengan Z15 GT daripada Modena sini. Dah try dia punya corner tadi. Sikit-sikit corner. Dan juga corner kat Yang pun okey, sedap. Dia punya exhaust firm, fork depan sedap, belakang pun sedap. Braking dia okey, tapi tak rasa macam braided hose sangat lah. Dia macam ada rasa spongy sikit. Belakang okey, tapi better ada ABS. Itu je lah. So memang sangat-sangat nimble. Memanglah kapcai kan, dia lincah lah orang kata. Memang betul-betul lincah. Kalau dalam in term of jam, kau senang nak kawal. Side mirror tu side mirror pun nak cilok pun senang dan sebagainya. Macam mana korang rasa dengan motosikal Z15 GT daripada Modena ni? Ngam ke tak ada ngam? Dia ada dua color, satu color maroon dan juga satu color grey macam ni. Mana satu pilihan hati korang? Korang suka maroon ke ataupun suka yang grey? Cuba korang komen.